Assalamualaikum saudara. Jumpa lagi kita di siang ini saudara. Semoga saudara-saudara yang di sana dalam keadaan sihat. Sebelum kita ke laut ada sebuah pantun saudara. Batang tematu buah perepat, masak sebiji campak kelumpur. Walau puasa harus semangat demi berasap kayu di dapur. Gitulah bunyi saudara. Jadi saudara, dalam keadaan panas berdengkang ini, kami nak menengok rawai yang dah dipasang 2 hari saudara. Kami puasa saudara. Inilah proses penarikan rawai itu. Kami pun mulai nyosor rawai ini saudara. Tak sebarang sosor dah saudara. Salah sosor tangan lekat. Ini orang yang terlatih saudara. Inilah pari pertama kami naik saudara. Nak kena hati-hati saudara. Ekor dia tu kau dapat melibat bisa. Ini pari kedua kita saudara. Ini lumayan besar saudara. Bergandor umur balik ni saudara. Inilah penampakan dia saudara. Kalau di daerah kami ini namanya pari beting saudara. Dia banyak macam. Ada pari beting, ada pari daun. Kalau ini pari beting, sebab ekor dia berkikir. Inilah penampakan parinya saudara. Saking kuat dia ngamuk saudara. Segumpal mata rawai kusut dentam dia. Ini memang tak kecil dia saudara, pari ni. Memang tak pelah lihat kau dapat dia buat makan saudara. Ini dah tua gaya saudara. Dan kami pun balik saudara. Kami pun tak ambil banyak-banyak saudara. Ukur-ukur makan aja. Dalam proses kami balik tu, pari ni pun beranak saudara. Jadi anak dia pun kita lepaskan lah biar hidup. Kita ngambil induk dia je. Kalau tempat kami saudara, ikan pari ni 20,000 nya sekilo saudara. Kalau tempat saudara berapa sekilo ikan pari ni saudara? Inilah kami balik bergandor saudara. Memang tak kecil je. Kalau di daerah saudara ikan apa nama ni saudara? Komen-komen lah saudara.